Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat. Agi hidup, agi ngelaban. Selagi tak mati, selagi itu kita lawan. InsyaAllah. Hina ulama, MB Perak wajar gugur, Exco biadab. Tahu kau marah kan? Macam mana Exco tu boleh biadab kalau orang yang kau gelarkan ulama tu tak mulakan dulu? Ulama ni sepatutnya bil hikmah, bukan bil maki wal hamun. Faham? Merendahkan kedudukan Perdana Menteri. Seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kalau dalam PAS ada 4 lori orang yang macam Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Ada 4 lori. Lori apa? Lori tai. Sampai hari, sampai detik ini, sampai saat dan ketika ini, tak ada seekor pun dalam PAS yang layak ganti Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional. 4 lori. Lori bawa kinze boleh lah. Ada 4 lori, ada 100 lori pun ada. Kan? Ulama, bila kau duduk dalam politik, yang konon-kononnya ulama, engkau cenderung kepada politik, engkau kena terima hakikat yang kau akan mendapat apa yang politik lakukan. Kau kata ke orang, kau maki orang, kau hamun orang, boleh. Orang balas, oh jangan hina ulama. Gila lah korang ni. Lu siapa? Lu siapa? Nak tanya. Merendah-rendahkan Perdana Menteri yang berusaha sedaya upaya membantu rakyat Malaysia. Bersusah payah membantu rakyat Malaysia untuk menoktahkan miskin tegar. Yang memberikan bermacam-macam bantuan. Beribu setahun kalau nak dihitungkan setiap seorang tu dapat. Apa yang kau mampu buat? Sebagai negeri SG4, apa yang mampu kau buat untuk rakyat negeri kau sendiri? Bukan untuk orang lain. Untuk kesejahteraan rakyat kau negeri sendiri. Hashim Jassin, Perlis, kaki tangan kerajaan negeri Perlis, kerajaan pusat tolong bayar gaji. Mana nilai kualiti? Mana nilai sebagai seorang pemimpin yang boleh dibanggakan? Orang takkan hina orang lain lah kalau orang lain tu tak mulakan penghinaan lah. Faham? Lebih-lebih lagi orang yang bergelar Exco. Tak kisahlah di DAP ke, Barisan Nasional ke, PKR ke, kalau kau dah mulakan dulu kau tanggung lah. Faham? Kami yang digelar parti liberal lah, itulah, inilah, tak pernah pijak gambar Najib lah. Engkau orang tu yang konon-kononnya parti Islam memijak gambar Najib. Ingat orang UMNO, jangan lupa penyokong Najib, bekas ketua PAS dia pernah pijak gambar Najib. Faham? Sebab itu, apa yang saya cakap tadi, ulama ni bil hikmah. Bukan bil maki wal hamun. Faham? Kalau kau bil maki wal hamun, kau bersedialah untuk dimaki balik.